mereka sudah dirobohkan. So, daripada yang ada orang tengok dia ada dia punya peringkat dia. 75% untuk apa? Mari bantu Rafidah Ibrahim. Sampai 35%. Okay, jom kita bantu Rafidah Ibrahim So, daripada yang ada channel. orang tengok dia ada dia punya peringkat dia. Jom kita bantu Rafidah Mari Ibrahim bantu Rafidah Ibrahim. official Tengok flat mereka sudah flat dirobohkan. Sungai Baru, Kampung Baru yang telah pun dimusnahkan ya, blok C. Jadi kita selamatkan blok-blok yang tinggal kerana mereka telah dirampas dirompak oleh pemaju-pemaju yang tidak mempunyai kuasa tiba-tiba datang rumah kita macam tu dia rompak rumah. Adakah patut macam tu kan? Jadi tak bolehlah macam tu, kena ikut perlembagaan 13 perkara 2. Tapi mereka tidak ikut perlembagaan properly dan dia orang tidak ikut akta-akta yang telah ada dan tidak ikut akta-akta pengambilan tanah, dan mereka juga tidak ikut segala prosedur yang telah ditentukan oleh akta-akta berikut dan juga perlembagaan negara. Jadi sekian, terima kasih. Jadi kita support kita support betul-betul untuk 1 juta view Saya mau 1 juta view. Kalau tak sampai, saya akan buat jadi 1 juta views. Tak kisahlah makan masa 1 tahun. 1 juta view untuk 1 video. Kalau tak ada, saya buat hari-hari sampai korang akan tengok muka saya hari-hari dalam YouTube. Sekian, terima kasih.